masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dihormati, disayangi. Wanita hari ini. Hari bertemu kita untuk jam 12.30 hari ini pada hari Rabu 10 Jun 2026. Kita harapkan penonton-penonton di rumah telah pun mulakan hari anda dengan baik. Ibu-ibu yang tengah masak apa tu? Jangan lupa untuk cerita dengan kami semua. Apa agaknya antara menu anda untuk hari ini? Syira sihat? Alhamdulillah sihat. Fatin sihat tak? Alhamdulillah. Dan kita harapkan kesejahteraan untuk anda penonton di rumah juga baik-baik saja. Sentiasa positif, ceria dan juga bersemangat untuk kata melalui hari ini. Dan pastinya untuk hari ini Syira, pengisian di Wanita hari ini penuh bermanfaat khususnya untuk anda dan lagi-lagi yang mana bergelar Gen Z. Ini yang kita nak kongsikan yang mana berkenaan dengan pemilikan aset. Iaitu sama ada kita nak beli rumah ataupun kita nak sewa. Kalau Fatin sebut tentang Gen Z tadi, saya setuju. Gen Z antara generasi yang mungkin terkesan ataupun berada dalam konflik ini. Tetapi kita nak tahu juga daripada mereka yang lebih arif sama ada adakah Gen Z sahaja yang terkesan ataupun mereka yang berada di pertengahan usia turut sama terkesan. Sama ada mereka ni nak beli rumah ke ataupun mereka ni nak terus menyewa. Betul. Fatin. Dulu kan kalau konsep pemilikan rumah ataupun nak menyewa ni, orang kata kestabilan tu diukur kalau kita ada ataupun kita memiliki rumah kita sendiri. Maksudnya kita beli rumah lah. Tapi disebabkan faktor global, masalah ekonomi sekarang ini, kita kena perhalusi keputusan untuk kita membeli ataupun kita menyewa. Memiliki rumah sendiri sering dianggap sebagai satu pencapaian besar dalam kehidupan. Namun pada masa kini, semakin ramai rakyat Malaysia memilih untuk menyewa berbanding membeli rumah, khususnya golongan muda yang baru sahaja memulakan kerjaya. Faktor seperti harga yang semakin meningkat, kos sara hidup yang tinggi serta komitmen kewangan jangka panjang menyebabkan ramai memilih untuk menyewa terlebih dahulu sebelum membuat keputusan membeli kediaman sendiri. Antara kelebihan menyewa ialah kos permulaan yang lebih rendah dan fleksibiliti untuk berpindah mengikut keperluan pekerjaan atau gaya hidup. Namun menyewa juga mempunyai kekurangan kerana bayaran bulanan tidak menyumbang kepada pemilikan aset dan penyewa terikat dengan syarat yang ditetapkan oleh pemilik rumah. Sebaliknya, membeli rumah membolehkan seseorang membina aset jangka panjang dan menikmati kestabilan tempat tinggal. Tetapi ia memerlukan komitmen kewangan yang besar serta tanggungjawab terhadap kos penyelenggaraan dan pinjaman perumahan mengikut kelayakan. Membeli atau menyewa, pilihan terbaik bergantung kepada keadaan kewangan, komitmen serta perancangan masa depan seseorang. Ada yang melihat pembelian rumah sebagai pelaburan jangka panjang, manakala ada juga yang memilih untuk menyewa kerana lebih praktikal dengan keperluan semasa. Bagaimanapun, pastikan ia selari dengan kemampuan dan keperluan semasa kerana setiap orang mempunyai kemampuan kewangan yang berbeza. Bak kata pepatah, ukur baju di padan sendiri. Baik, itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kita Lisa yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu beli rumah ataupun terus menyewa, yang saya kira ini menjadi konflik ataupun masih ramai lagi yang kita teragak-agak sama ada kita ni layak, patut untuk beli rumah ataupun kita terus hidup menyewa. Ini antara dilema lah masyarakat dan juga generasi muda setakat untuk tahun 2026 ni. Dia tak tahu sama ada relevan lagi ke untuk memiliki rumah ataupun terus menyewa. Hari ini kita nak perincikan bersama dengan Dr. Muhammad Nur Ruzaini Alwi ataupun Dr. Boy selaku pensyarah kanan Unitan Business School Universiti Tenaga Nasional Unitan. Terima kasih Dr. Boy sekali lagi. Terima kasih Fatin. Dah bersedia untuk memberi pencerahan soalan-soalannya? Okey. Okey. Nampak macam baik. banyak soalan tu. Banyak soalan. Okey, kita nak tahu juga berkenaan dengan memiliki rumah ataupun rumah beli atau sewa secara ringkasnya untuk kita fahamkan kondisi sekarang, masalah ekonomi dan juga pendapatan yang mungkin ada kekangannya kan. Bagaimana doktor melihat? Okey. Terima kasih Fatin, Syirah. Yang pertamanya bila kita cakap pasal trend sekarang ni lah. Trend sekarang ni kalau kita tengok Gen Z ataupun budak muda sekarang ni, dia rasa macam trend menyewa tu dah jadi macam trend kepada diorang. Tapi kalau kita tengok, itu adalah kalau ikut situasi sekarang dari segi ekonomi, itu adalah pilihan yang bijak. Sebab
Kenapa? Sebab sekarang ni kalau ikut golongan muda ataupun siapa-siapa golongan yang dah rasa menyewa, sebab tadi pun saya baru sembang dengan Datuk Remy kan, dia kata dia lebih selesa menyewa. Sebab saya rasa sekarang ni yang pertama dia nak flexibility. Flexibility dari segi boleh bertukar kerja dan juga dia tak nak komitmen yang 30 tahun tu. So that's why saya kata itu adalah pilihan yang bijak sekarang. Sebabnya kenapa? Kalau kita tengok yang macam Fatin tanya tadi, kos untuk beli rumah kalau di kondo biasa di KL ataupun PJ sekarang ni pun dah cecah almost 500,000 ke atas. Betul. Dan kalau 500,000 ke atas tu untuk bulanan, ansuran bulanan, dan kita boleh bayangkanlah macam mana kan. So that's why dia lebih prefer untuk menyewa. Tetapi adakah itu adalah pilihan yang betul? Sebab kalau ikutkan jangka masa panjang, kalau dia nak duduk 10 hingga 15 tahun, itu bukanlah satu pilihan yang tepat. Sebab kenapa? Bila kita bayar sewa ni, kalau untuk jangka masa panjang, kita macam hilang sewa itulah kan. Kita tak bina equity kita. So kita bayar sewa saja kan. So that's why kalau membeli itu, kalau kita tengok rumah sekarang ni ke 2 ke 5% tiap-tiap tahun dia naik. So kalau kita beli aset pun membeli. So maknanya saya kata membeli sebab saya kata dia kita boleh jadikan aset untuk kita jual sekarang. Ada soalan. Kalau kita membeli, apa yang perlu kita tahu? Kalau kita menyewa, setakat mana ataupun sejauh mana tempoh menyewa tu? Kalau kita rasa kita nak menyewa dalam tempoh mungkin short term lah. Saya rasa short term kita boleh consider sebagai 2 ke 5 tahun. Tapi kalau kita rasa kita nak duduk hingga 5 ke 10 ke 15 tahun, saya rasa solusinya adalah untuk membeli aset. Iaitu membelilah. Membeli aset. Baik. Tapi bagi mereka yang mungkin nak membeli aset, mereka nak beli rumah, mungkin bagi mereka yang berkeluarga, ada rasa teringin. Setiap seorang daripada kita ada rasa teringin kan untuk punya rumah sendiri. Apa yang perlu mereka ambil kira? Adakah tangga gaji ataupun hutang piutang yang di sekeliling mereka? Apa yang perlu mereka perintikkan? Betul. Kalau kita nak cakap pasal apa benda yang perlu diambil kira, yang pertama sekali, of course saya rasa apa-apa pun kewangan lah. Sebab kalau tengok daripada kriteria kenapa pemilihan kita nak beli atau sewa sekarang ni adalah based on daripada isu kewangan. So kewangan tu kita kena tengoklah yang pertama. Yang kedua, macam lokasi, saya rasa betul. Lokasi semua orang nak kena di tempat kerja. Semua ada yang macam contoh yang dah berkeluarga, yang dah settle down, dia nak yang dekat dengan rumah, sekolah, dengan pasar raya dan sebagainya. So saya rasa itu adalah pilihan kriteria untuk duduk di rumah, sama ada menyewa ataupun membeli. Cuma kalau kita tanya soalan untuk membeli, ada banyak faktor-faktor yang kita perlu ambil kira lah, termasuk dari segi gaji, termasuk dari segi komitmen. Sebab kita tak nak kalau kita beli tetapi kita terpaksa ikat perut untuk benda lain. So saya rasa benda tu pun tak betul juga. Cuba kalau tengok sekarang ni, kalau kita contohnya kalau kita menyewa pun kan, kita sebenarnya harga sewa tu kita boleh jimat untuk unit yang sama. Kita boleh jimat dalam mungkin 300 hingga 500 ringgit sebenarnya. So that's why dia orang prefer untuk menyewa. Cumanya kita kena tanya balik, adakah saving yang dia saving tu dia buat tabungan ataupun kita invest kepada ASB ataupun tidak, ataupun saving tu dia hanya untuk habiskan untuk lifestyle, which is saya rasa dia tak bawa ke mana-mana juga. Dia ingat duit lebih kan? Betul lah, duit lebih. So that's why saya kata dia rasa sewa dia jimat. Tapi kalau dia tak menabung ataupun dia tak buat investment yang betul, dia tak boleh bawa ke mana-mana juga. Dia macam dia just delay, menunda kita punya cabaran tu nanti untuk dia nak akan beli nanti. Pengurusan kewangan tu pun sangat penting kan, ilmu untuk kita uruskan kewangan kita kan Fatin. Banyak lagi kita nak tanya kepada Dr. Boy, tapi kita nak dengarkan juga pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan rumah beli ataupun sewa. Jom. Kalau untuk sekarang ni, kalau macam contoh kita yang baru lagi, yang muda lagi ni, saya rasa prefer kita simpan dulu duit dan better sewa dululah buat masa ni. Dan simpan duit, kumpul, dan bila dah cukup kita boleh beli. Ataupun kalau macam nak senang, anda kata kita ada tanah dekat kampung, so kita buat rumah sendiri supaya macam kita tak terlalu terbeban dengan apa tu orang panggil, duit yang kita nak kena ni lah, nak beli rumah apa semua tu. Kalau kami prefer untuk menyewa rumah lah. Kalau macam saya baru
untuk mulakan hidup ni, baru dia masuk untuk mulakan hidup. So banyak duit yang kita perlukan. So saya akan bergerak di mana duit tu berada lah. So macam saya sendiri pun, saya berasal daripada Terengganu. So saya sekarang bekerja di Johor. So saya banyak menetap di Johor sekarang. So saya akan ikut di mana duit tu ada lah. So kalau kita menyewa ni lebih mudah untuk kita bergerak ke mana yang kita boleh cari duit lah. Bagi saya akan ikut suami lah. Kalau saya lah kan, saya suka sewa lagi. Sebab kalau macam contoh kita nak kerja tempat baru kan, so kita boleh sewa tempat lain yang dekat dengan tempat kerja. Saya rasa kalau sekarang saya prefer lagi untuk sewa kot. Sebab kalau dah ada komitmen, bila dah beli rumah semua tu kan, so kita kena consider lah nak bayar every month semua tu lagi mahal dari sewa. Ada pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tetapi kalau kita tengok kepada trend semasa, ramai orang yang jadikan ada rumah ini, mampu beli rumah ini sebagai satu simbol kejayaan. Dr. Puai, adakah membeli rumah untuk generasi muda yang baru bekerja ini sesuai untuk mereka beli rumah pada usia muda, ataupun kita kena tunggu stabil dulu, pertengahan umur nanti dah stabil nanti baru boleh beli rumah, ataupun bagaimana sebenarnya? Okey. Sebab kita daripada dulu lagi kita dah nampak simbol kejayaan ataupun achievement seseorang tu, macam saya rasa golongan saya dan ke atas lah. Saya masih beranggapan kalau kita dah beli rumah itu adalah simbol kejayaan. Itu betul. Cuma sekarang ni kalau kita tengok dia ada shift dari segi trend untuk budak-budak, especially Gen Z sekarang ni. Sebab saya rasa priority dia lebih kepada bukan macam rumah, dia lebih kepada lifestyle yang macam kereta, mungkin dia lebih spend time kepada lifestyle. Tetapi dari segi decision untuk membeli di awal ni, sebab saya rasa golongan muda dia mahukan flexibility. Macam saya kata tadi, dia rasa komitmen untuk menanggung komitmen 30 tahun tu dia belum ready. Sebab bagi saya, orang yang dah bermula untuk membeli, dia dah settle down dari segi keluarga dan juga career. So itu saya rasa kuncinya dekat situlah. So bagi saya, golongan muda kalau dia rasa dia dah, mungkin sekarang ni ada juga dah banyak juga golongan muda yang dah berkeluarga awal, dan dia dah settle down, career pun dia rasa macam dia dah rasa stable. Saya rasa keputusan untuk beli itu itu adalah pilihan yang tepat. Jadi kuncinya kena stable dulu baru boleh buat pemilihan dan juga kena tahu juga aspek-aspek pemilihan rumah, lokasi, keuangan dan bagaimana. Okey, kita berbalik kepada flexibility. Ada juga mereka, kalau kita bercakap mengenai pendapatan dia besar, tetapi dia masih memilih untuk menyewa. Adakah ini satu keputusan yang bijak? Saya ada jumpa dengan 2-3 orang jugalah. I think bila bercakap juga, sebenarnya pemilihan untuk dia menyewa tu dia bukannya isu about duit. Isu dia adalah macam tadi saya cakap dengan Datuk Remy kan. Dia rasa duduk terlalu lama di satu tempat tu, dia rasa dia nak vibe yang lain. So itu mungkin adalah salah satu faktor. Tapi bagi dia untuk dia hopping, untuk dia berpindah randah, kalau beli dia tak doable lah bagi saya. Betul. Kan. Tak mungkin itu pilihan yang tak berapa sesuai. That's why dia kata menyewa tu lebih senang. Tetapi cuma kita kena fikirkan baliklah macam tadi. Kita menyewa, walaupun kita mampu, kita bayar tu, duit tu hilang. Dia macam contoh kita buat bayar bulan-bulan kan. Memang akan pemilik yang akan dapat lah kan. Tapi kita tak bina equity. Itu yang saya rasa kerugian daripada segi itu. Lebih baik kalau kita dapat beli dan kita bayar bulan-bulanan, kita ada aset. Itu yang terakhirnya. Mungkin Fatin boleh bagi satu case tadi lah. Mungkin dia memiliki rumah, dia ada rumah, tetapi atas faktor mungkin masa, jarak ke tempat kerja dan sebagainya, membuatkan dia untuk menyewa rumah. Jadi ini adalah satu pilihan yang tepat, ataupun kalau mungkin tak tepat, apa solusinya? Okey. Tapi saya macam kenal case study tu. Okey, case study tu bagi saya, sebab saya rasa di atas individu tu, dia mungkin memikirkan dari segi mental health. Sebab sekarang ni kalau hidup, especially bila kita bekerja di bandar-bandar besar, kita kena fikirkan dari segi lokasi. Itu yang paling penting. Sebab kita akan melalui jam apa semua tu. So saya rasa walaupun dia dah beli satu rumah, dan dia terpaksa menyewa satu rumah lain untuk berada dekat dengan tempat kerja, mungkin pilihan tepat untuk menjaga mental dan juga emosi semua. Tapi bagi saya, rumah yang dari sudut kewangan, sebab dia bayar 2 rumah sekarang ni. So bagi saya, rumah yang satu yang dah dibeli tu mungkin dia boleh utilisekan lah. So maknanya sama ada kita decide untuk menyewa, sewakan,
ataupun Rumah kita inap boleh buat rumah inap macam Airbnb apa semua kan. So saya rasa mungkin daripada kita bayar duduk saja macam itu kan. So saya rasa lebih baik kita ada sumber kewangan yang lain lah macam tu. Kita faham sumber daripada kita duduk saja Betul. kan. Okey, baik, kalau kita boleh kongsikan juga daripada rakan-rakan kita di Facebook, antaranya daripada Nazwa M Najib, katanya saya sewa rumah ni dah lama dan jatuh hati dengan rumah ni dan malas dah nak pindah-pindahkan barang, tapi tuan rumah tak nak jual pula katanya. Okey, baik, dan satu lagi daripada Leila Hamzah, katanya tiada jawapan yang tepat, ia bergantung sepenuhnya pada kewangan seseorang. Tetapi Dr. Boy, bagi mereka yang tak ada langsung plan ataupun perancangan untuk beli rumah, salah ke kalau mereka plan untuk terus menyewa? Okey, sebab saya kata sebab rumah ni at the end of the day bila kita dah dewasa, macam saya rasa saya dah sampai fasa tu dah. Kita rasa kita nak kediaman yang memang betul-betul kita panggil home sweet home lah. So saya rasa dia penting dengan keadaan sekarang apabila kita dah busy dengan apa semua, dan saya rasa at the end of the day kita akan balik kepada family. Sebab tu cuma sekarang ni kita ada satu kita boleh buat tambahan sikit lah, sebab sekarang ni rumah beli atau sewa. Sekarang ni orang pun prefer beli tanah dah. Betul. Lebih saya rasa dari segi beli tanah tu mungkin dia dapat harga yang lebih murah, dan juga kita boleh bangunkan mengikut spesifikasi kita. Dan kita mungkin ada banyak tanah lagi sikit kan, dan kita tak perlu fikir dari segi siapa neighbor dan juga sebagainya. So saya rasa mungkin dah ada trend itu sekarang ni. Sebab kadang-kadang kan orang nak beli rumah di ibu kota mahal. Betul. Dia kerja je, dia simpan-simpan duit, dia beli tanah mungkin pedalaman sikit untuk dia plan persaraan dia. Betul. Okey, tapi macam mana untuk kita nak betulkan persepsi masyarakat kita yang mana kadang-kadang kita dibesarkan dengan perlu ada satu rumah, nak kahwin kena ada rumah sendiri. Apa lagi? Kalau beli rumah kecil pun tak apa, janji rumah sendiri. Takut nanti menyewa tiba-tiba tuan rumah nak dah tak tahu nak ke mana dan apa. Apa pandangan Dr. Boy? Okey, saya rasa mungkin kita kena buat pesanan sedikitlah. Yang pertama sekali, dia jangan jadi sebagai tekanan sosial tu untuk menyebabkan kita terpaksa beli. Sebab dia banyak macam tu, bila sampai 30 ni takkan tak beli lagi rumah kan. Sedangkan bagi saya mungkin dia ada perancangan yang lain. Tapi saya rasa, dan juga dekat Facebook pun ada juga yang macam anti beli, jangan beli. So sebab kita sewa. So bagi saya at the end of the day kita tengok situasi kewangan sebab saya rasa buat apa kita beli rumah dan kita menanggung, kita terpaksa ikat perut dan kita terpaksa because of social punya tekanan tu yang menyebabkan kita beli, tetapi kita tak sampai level untuk boleh membeli lagi. Sebab kalau ikutkan nak beli rumah ni, dia bukannya isu beli. Bukan nak buat dapur, betul, nak buat bilik lagi, nak pasang langsir. Sebab sekarang ni kita lagi pula kan, banyak betul banyak. Kos renovation dia memang tinggi. Itu belum sebab kita tak masuk. Itu kos beli. Housewarming. Ada housewarming lagi apa semua. Doa selamat dan sebagainya. So that's why saya rasa dekat situ, sebab kalau kita tengok dari segi pemilihan rumah pun, ramai orang yang dia ada salah sedikit dari segi persepsi, bukan persepsi lah bagi saya. Dia selalu nak first home tu mesti yang dah perfect. Memang dah cantik, sempurna. Which is sebenarnya bagi saya dia boleh start slow dulu. Saya rasa mungkin dia boleh menyewa yang lebih murah, bina equity, bila dah rasa stable kita upgradekan. So yang itu adalah strategi ekonomi yang lebih mampan bagi saya. Awak sanggup nak tanya soalan ni tak? Okey, ini nampak memang dia lawak tapi seram. Tapi kadang-kadang dia memerlukan dia untuk menyewa disebabkan mungkin society tu tidak memberi kerjasama ataupun dia kata jiran dari neraka. Okey, alamak. So saya rasa isu dia di mana-mana. Sebab saya rasa kalau kita menyewa kan, kalau kita menyewa, kita tak boleh jangka yang kita dapat. So maksudnya kalau kita nak beli pun, kita boleh dapat jiran daripada neraka. Betul. Sesuai beli tanah lah kot. Dia seorang je. Kalau nak baca macam tu kan. Tapi harap-harap orang yang beli tanah sebelah tu pun dia okeylah. Harap baiklah. Baiklah. Tapi saya rasa isu dia bukannya itulah. Okey, sedikit daripada doktor sebelum kita akhiri. Beli rumah atau sewa? Sedikit. Okey.
So bagi saya beli atau sewa dia tak ada salah. Okey. So itu terpulang kepada yang pentingnya adalah berdasarkan kepada kita punya kewangan dan juga life stage kita dekat mana. So bagi saya yang pertama sekali adalah pesanan saya maybe kita tengok dulu, jangan macam saya kata tadi dia jangan jadi because of tekanan sosial kita terpaksa beli. So kita tengok kita boleh start daripada awal menabung, kita buat emergency fund ke whatever, dan bila kita dah ready kita start. Yang kedua bagi saya kalau kita menyewa sekalipun dia bukannya pilihan yang salah, tapi cuma saya rasa saving yang jimat daripada membeli kita sewa tu kita gunakan untuk tambahkan yang pertama. So maknanya kita savingkan dulu, kita pergi masuk ASB whatever lah. So dan yang ketiga saya rasa yang macam saya kata tadi lah, first home is not going to be perfect. So kita boleh bermula start dari bawah lah slow, senang cerita. bersesuaian Bersesuaian dengan kita. kemampuan kita. Betul. Baik, saya ambil itu sebagai satu rangkuman yang sangat baik daripada Dr. Boy. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Tak Nur cukup Zaini. masa, kan? Ya betul. Banyak lagi yang kita nak bincangkan sebenarnya. Yang paling penting kita beli rumah jangan sebab kita ditekan-tekan oleh mereka di luar sana. Yang penting ikut kemampuan dan juga status kewangan kita. Dan yang paling penting, kalau mungkin ada keinginan untuk membeli rumah, dapatkan orang kata nasihat daripada pakar hartanah ke kan, siapa yang mungkin ada pengalaman yang hebat tu. Okey, baik, banyak lagi pengisian selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.